Dah ready ke nak kahwin dan ada anak? Semua insan sedang gembira di hari ini, sayang, hari yang mulia. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. So sekarang kita nak masukkan barang dalam kereta. Ini baru sikit Ini baru first trip. See you later. Okay, ni baru first trip. Ada 3-4 bag, satu luggage, 3 bag, bag, duffel bag. Second bag. Dah ready ke nak kahwin dan ada anak? So ni batch kedua. Nampak ada pampers 2 untuk anak seorang 1. Bag sikit dengan mainan, dengan outfit, dengan bag susu, dengan bag makeup. Ambil kau. So trip yang ketiga. Watch out. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat rumah yang pertama, kampung halaman ibunda yang agak jauh ni. Nasib baik alhamdulillah tak jam di Wangsa Melawati. Okey. Semua insan sedang gembira di hari ini, sayang, hari yang mulia. Marilah bersama berhari raya, hilangkan duka, lupakan saja kisah yang lalu, gantikan cerita baru. Nami Kala dah tidur. Siannya dia. Okay, sekarang kita ada dekat rumah moyang dia, Aisyah Mariam. Rumah moyang dia. Dengan Aisyah nak jumpa Atuk Mana Atuk? Ni bawa ni beg. Abang makan lah. Makan. Apa ni? Naik apa? Ha? Naik apa? Ni naik swing. Itu nak kepala anak. Dah. Lemang semalam ni sekejap lagi. Itu lemang KL. Asal? Lemang KL tak sedap. Asal? Sekejap lagi ni tau. Itu apa? Itu apa? Anak Pak Tu. Itu apa yang ikan? Dia kat apa ni wanita setia. Hantar petang mak dia ambil. Kau ke? Ayah dia kau ni. Aisyah. Okay, sekarang ni kita menghala ke Seremban, kat rumah arwah Tok, arwah Wan. So sekarang ni kita menghala ke Lekas. So kalau boleh tengok kat sini Lekas dia agak jam sikit lah, orang nak masuk Lekas. Mungkin ramai orang KL, dia punya saudara mara orang Negeri Sembilan juga, Eden Torai. So sekarang ni dalam keadaan tengok ni Aisyah buat apa kat adik dia. Letak tisu kat atas muka adik dia.
Tengok tu. Aisyah pun tengah cranky. Adik pun macam mengantuk. Lap ni. Ayah pun macam cranky sikit ni. Anak-anak cranky, bapak dengan mak mesti cranky punya. Confirm. Kucing. Tengok tu, nampak? Cranky. Nah. Tengok cranky. Allah ya. Look apa ni? Hadir dengan selalu. Makan tengah hari, makan tengah hari. Sardin. Kat atas tu ada rendang. Oh no, Sila. sardin. Oh no. Bakso. Pak Su Oh, Pak Su banyak duit lah Pak Su. Aisyah Mariam, salam. Aisyah. Alhamdulillah Amin. Naik flight wah ni. Mana ni? Dehidrasi. Ini dulu pertama. Dulu panik. Okay, sekarang ni kita ikut jalan dalam. Selepas kita dah bermingle around dekat Temeloh pula. Dekat Somban. Sekarang ni kita menuju ke Temeloh. Tapi kemungkinan kita akan menyingkap dekat Raub. Tapi tadi kemungkinan nampak tak niat pun. So tadi Wiz nak pergi ke Raub. Yang tak sengaja tu tengok bapak jamnya 46 minit. Tak tahulah, agaknya Lekas tu dah sangat-sangat famous di kalangan kita rakyat pengguna jalan raya. So kita pun ikutlah jalan dalam. Inilah jalan dalamnya. Jalan nombor 9. Melalui tadi Kampung Bemban. Ingatkan Melaka je ada Jalan Bemban. Ni tak habis edit lagi gambar ni. Adik, kita kat mana? Kita dekat Masjid Jami' Bandar Kara. Nak solat Zuhur dan Asar. Dah lambat. Sekejap buka luar net pula. Okey. Tadi ikut jalan dalam. Daripada Seremban pergi nak balik ke Raub. Lepas tu jalan tu straight je, tak ada apa-apa masjid tak ada, surau tak ada. So singgahlah sini. Ni pun selepas sejam kot berjalan, tak ada masjid, tak ada. Come on lah. Orang Sembilan macam mana ni? Ada orang berak ni. Ada orang berak ni. Budak berak. Budak berak. Semua insan sedang gembira di hari ini. Saya Adik. Ni apa hal pula, ya Allah. Bawa kursi pula ni. Astaghfirullahaladzim. Ambil kursi pula. Mana dapat kursi ni? Awak mana dapat kursi? Ada. Mana dapat kursi ni? Happy birthday to you. Mari bergoyang yang. Nak beli kereta Vero 2.
cari Amirul Bahtiar, Raja Gelek Perodu. Fire in the hole. Fire in the hole. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama Tak ada pun. Belum. Alah. Oh, ramai peminat. Bismillah. Okey. Masya Allah. Tiga kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya tadi beli. Jodoh di hari raya. Satu lagi. Satu. Tak tahu nak tengok mana satu. Alamak. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian nanti datanglah jodoh tu. Bersalaman bermaafan pada dunia. Jodoh lebaran kan datang dua. Semua insan sedang gembira. Setelah 31 tahun for the first time nanti. Sayang, hari yang mulia, marilah. Tak cium pun. Tak nak betul. Tak ada gambar dengan malam. Nantilah. Udin, ada satu soalan. Apa? Kenapa pakai baju terbalik? Sebab saya memang macam tu. Kenapa? Saya memang pakai baju tadi. Tadi aku pakai siang tadi, kat sini dah masam. So sini pula masam. Oh, tak mahu. Dia kasih balance. Tak mahu. Sebab kalau 2 kali ganda dia masam, nanti dia tak boleh tidur lah. Dia dah sampai. Oh, silaunya. Silaunya masa depanku. Sampai Temeluk. Oh, barainya. Tadi tahu aku setengah jam aku drive tadi. Confident je aku search kampung buntut pulau. Sebenarnya kampung buntut pulau tu dekat area Jerantut. Aku tersalah select. Aku pun drive lah sama setengah jam. Salah guys, aku mengantuk. Okay, raya kedua outfit raya kedua strawberry matcha. Dia sekarang dah pukul 2, tak keluar pergi rumah. Lain macam raya kat Temeluk ni, lama bersiap. Dua orang lain. Menunggu tu lama. Tunggu kaci. Asal lukis apa tu? Lukis ayah please. Okay, sekarang ni raya yang kedua. Outfit dah okey dah, mengam soy. Tapi sekarang dah pukul 3, baru start keluar rumah. Sebab orang A kata nak pergi sana, orang B kata nak pergi sini. Tiba-tiba orang B dah pergi makan, orang A tak tahu di mana. So kita pun tak tahu nak
Okay. So kita pun kononnya nak pergi mapak dengan Basri. Lepas tu apalah, kita tengoklah ke mana arus ni dibawa. Mawalan dulu kejap. Okay lah, halang-halang kan. Rumah Wanlang halang-halang. Sekarang ni kita kat rumah Wanlang. Panas. Duduk kat tempat aircon. Bawa pensel bawa laptop. Bukan. Benda lagi lukis. Dan rumah. Dia ngantuk. Oh ya. Tanya. Pada beli 3. Kurangan mama. Hello. Masuk. Ada 2. Tak jumpa dia. 2. Paling sangat Potong. Siapa rasa laju dia potong. Siapa rasa laju potong tak kisahlah. Okay, sekarang ni kita dah habis berminggu-minggu around dekat rumah Wanlang. Sekarang ni kita nak menghala ke rumah Pak Ngah Basri. Pak Ngah Basri, woi banyak kereta dekat Temelloh ni. Asya, sampai ke rumah Pak Ngah Basri. Tapi anak nak tidur lah pula. Tengok tu. Takkanlah kita nak keluar. Kesian anak baru tidur 5 minit. Kasihlah dia tidur lama sikit. Kat mana ni? Tempatin. Menyapa? Menyapa? Oh, kek garu ada nyamuk. Nyamuk ada kata. Kat belakang nama dia Cik B. Cik B. Mana nama kek tu Cik B? Kaki. Ya. Okay, sekarang ni kita banyaknya kereta kat Temelloh ni, Astaghfirullahalazim. Okay, sekarang ni hari raya yang ketiga dan kita baru pukul 11.50 kita nak keluar dari rumah Pak Anjang. Sebab tadi anak kita macam ada cranky dengan Aisyah Mariam nak sembelit lah apalah. Dia memang tiap-tiap tahun tu ada je dia punya masalah kesihatan tu. So sekarang ni ingat nak pergi cari klinik C lah, pergi cari C untuk dia nak sumbat ubat dalam buntut. Sekarang ni nak buat sendiri takut bersepah. So sekarang ni kita lepas C nanti kita akan menghala ke Rau. Tadi slipper Aisyah ambil tak? Slipper apa? Aisyah yang kelabu tu. Ada love tu kan? Ha. Ada masuk sana. Aisyah sakit apa?
Kakak tu. Okay, selepas kita dah masukkan ubat dalam lubang burit, kebusukan tu menghantui hidungku sebab aku tolong kepak kaki dia tadi. So sekarang ni aku hanya bau tai je sekarang ni Kau bagilah aku makan apa hari ni, ikan patin ke, bau tai semua. So sekarang ni kita nak pergi hantar apa dekat Abid, hantar hadiah Abid, and then kita akan bergerak ke Raub. Kalau majlis dah habis, tak apalah, kita lepak je lah mau park tu. Lapar bila dah berak, tolong berak tadi, lapar. Settle sama Kasim. Adik pun makan Kasim. Nanti kita masuk peti ais tu, cepat. Shoes. Nak bagi ni keras dulu. Dia dah nak cair. Tak dalam fridge. Tak dalam freezer, okey? Nah. Adik. Adik bebel. Ha? Kau main kau Panas. Rebut aiskrim dengan kakak. Sudah tu. Macam besar, dah merah pipi. Okay, sekarang ni kita baru lepas makan dekat Rumah Maklum. Dia ada majlis akikah. So sebenarnya majlis pukul 12. 12.30 tadi baru start. Tapi kita orang sebabkan kita orang hantar anak pergi klinik tadi, pukul 3 baru sampai. So makanan pun ada yang dah habis semua tu. Cuaca pun kalau sebenarnya kalau orang luar-luar tak tahu, kalau dekat Raub ni pukul 3 tu macam tengah hari, dia panas. Gila. Pukul 3 tu panas macam tengah hari kat negeri-negeri lain. Dan seangkatan dengannya. So kita makan tadi, menitik selat, menitik selat, menitik peluh. So anak-anak pun dah mula-mula cranky. Tak tahan lah. Anak-anak bila anak-anak cranky, bapak-bapak mesti cranky punya. So kita pun beransur sekarang ni nak pergi ke rumah Wan Aisyah Maria. Hala kau tengok tu. Membebel. Babe, membabe. Bukan, membabe maksud lain. Semua insan sedang gembira. Aku tengok guys, jenis sekeping gambar. Habis crack handphone aku jatuh. Ya Allah, berlekuk tu. Berapa Handphone dah lah mahal tau. Nanti kita tukar. iPhone 12 Pro ni. Ya Allah. Nanti kita tukar. Ya Allah. Kena ganti dengan 17 Pro Max. Lagi mandi sungai. Sungai lah. Yang belakang ni duk karaoke. Pandai tu, pandai sangat. Betul. Kat depan. Nyanyi dulu, buat nyanyi dulu. Sekarang kita on the way ke Sungai Sia. Sungai Sia, nak mandi sungai. Atas atas permintaan daripada Koyo, aka Pak Ngah Aisyah Maria. Macam mana nak pergi mana ni? Sungai? Cakap cepat. Okay, sekarang ni kita ada dekat sungai. Air raya pergi mandi sungai, ramai pula tu orang masalahnya. Sekarang kita dekat Sungai Sia. Raya ketiga. Raya ketiga kan ni? Eyat. Logik tak? Raya ketiga pergi sungai tak logik.
Ramai. Adik, first time mandi sungai. Adik. Aisyah ni semua pun masih kecil-kecil kan? Wah, dia dah berani lah ayah. Ayah, Macam tu je nanya. dia dah berani lah. Tangan ayah dulu kotor lah. Yang pagi tu kan. Yang dia kata. Lihat. Lihat. Yang berenang. Wah, seronok budak yang tadi kononnya takut nak mandi sungai tadi. Adik Iyad suka makan kuih raya ke? Suka? Dia tak makan tak? Suka? Makan. Makan. Oh. Ui. Boleh kata Senyum. Apa? Budak gemoy. Budak gemoy nak balik Melaka. Limpit depan ayah dia. Okay, sekarang ni hari raya yang keempat. Kita nak balik ke Melaka untuk merayakan Hari Fitri yang mulia di Melaka pula bersama keluarga tercinta. So sekarang ni kita tengah isi minyak. Kita akan konvoi dua kereta. Kereta Abdul Qayyum dengan kereta Jati-Jati. So kita akan konvoi, kita isi minyak dulu siap-siap supaya kita jalan nanti kita luncur je, okay? Ni tak buka lagi Kau pergi mana tak? Ha? Kau pergi mana? Belakang bapak. Naila. Saya ada apa? Sasaran pertama kita. Apa tu? Chocolate. Kan ibu kan duk Pahang kan. So Oti sediakan asam pedas. Saya tanya asam pedas apa? Aku cakap tetel. Lepas tu saya cakap aku tak boleh lah. Rumah tak ada ni tetel ni aku boleh nak dengar. Tunggu laju makan tadi. Laju. Macam ruca je. So menu ini adalah asam pedas tetel. Ini salah semua. Abang Kimi tak nak makan nasi ke? Bukanlah Abang Kimi. Nak ke? Ada asam pedas tetel ni. Dia macam apa? Animal London. Aisyah, nak nasi ke? Kau ada apa, Pak? Asam pedas tetel. Tadi kau dah ambil juga. Komando Rex. Pascal. Siapa ketua ni? Alia pula, cepat Alia. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian nanti datanglah jodoh tu. Raya ketiga. Raya keempat, rumah kedua. Kat ni. Kita di Melaka. Bersalaman bermaafan pada dunia. Ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. Jangan sampai tergerhana saja. Nikmati bersama sanak dan saudara. Kalau poket kosong dan dah merana, minta mak tambang buat kerja. Nomo Haidina Shani. Macam mana? Dan born to be. Rambut antik. Jodoh siap. Rasa dah ada rumah ketiga dah ni. Apa pula tu? Rumah ketiga dah ni. Macam tak makan lagi je. Asam pedas maklum siap. Mana boleh lepas. Tadi kat Moti dah asam pedas tetel. Itu hotel punya. Duk. Bukan sama Roti buat ni. Ini mak punya kuah. Ya. Jangan mak ni kuah. Ini macam baju vlog yang dalam vlog tu je. Baju raya. Sama-sama kat Mamak Long ni. Sunset. Ha? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Masuk vlog. Cara masuk vlog. Dah jom. Jom pergi manik pun. Dua rempit je Duh. Cukup jangan paksa-paksa makan. Cukup.
Nampak tu makan lagi jangan. Tangan sendiri yang suap tau. Ha? Ya. Dia punya sekolah kan tak ikut update kan. Kita kan kalau A, B, C kan, Arif, bijak, cerdik, Dia dah dinamik ke apa qualify kan. lah. Dia sekadar tak ada je. Dia kelas A apa? Kelas pertama? Dua jambul. Ha. Kelas kedua permata kan. Bukan. Kelas kedua dinamik. Yomi, mana ada Yomi? Ha? Masak. Susuk lah. Habis tu lelaki dia nak suap apa? Ya, saya pun tak potong. Tak ada mood. Nak gelap. Dia cakap dengan dia, Kak, kau jangan ikut Yahudi tau, segmen panjang. Kau. Ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodoh tu. Apa ni? Ni Sagu gula Kelantan. Mesti tak sedap kalau Kelantan. Sagu gula Kelantan. Ini sagu gula Kelantan. Orang kata makan yang panjang dulu lah. Apa yang panjang? Ya. Tak baik saya. Gelapnya. Orang kali serang macam ni tau. Ini dah terbakar sikit ni, banyak gula. Terlebih api. Terlama. Terlama. Dia atas dapur lama sangat. Ya Allah, capit. Budak dah ngantuk. Apa ni? Dah. Astagfirullahaladzim. Asal dah dengar. Dia cakap Asal buruk. Saya dapat dia raya. Bukan. Sejak tu punya apa? Mana boleh kau Untuk raya ke-5. Raya ke-5 dah. Dah majoriti main pensil tu. Bagi orang dengan kucing. Kucing tak main pun, kucing duduk je. Kucing. bila kita boleh potong rambut ni? Ha? Bila kita boleh potong rambut? Kan cuci sampai lemak kan? Apa? Orang dah Rambut dia. Ini rambut ni. Tak boleh. Apa dia nak makan? Musuh buka apa Nak apa? tak nampak. Mungkin sini-sini bangunan ada tepuk tapi dia flat. Ada punya kekuatan dia tu. Jadi dia duduk jabat je. Kalau dia sekali buah dia tu. Di mana dia tak keluar mata lah. Dia fikir. Ha? Contohnya ni projek siap. Dia punya dia buat projek dia. Di rumah. Tu buka sekolah. Senin Selasa sekolah, lepas tu pesara. Dia bayar aku. Udah pesara kan. Sejam. Zoom. Okay, sekarang ni kita dah lepas beraya rumah ketiga, rumah Abang Nan. Anak Ngamemun. Lepas tu so sekarang ni kita nak ambil gambar sikit lah. Sebab katanya view kat sini cantik sikit. Sebab ada rumput-rumput liar Banyak yang tak bebel lah. dipotong kat situ. Okay, cepat ambil gambar. Salah.
Eh? Macam main balik kutip batu pula Balik kat kita ya. Aku kerja nak tunggu kita petang nak tunggu musim ni. Okay, kita sekarang ni di raya di rumah yang ketiga keempat hari ni. Di hari ini sayang, hari yang mulia, marilah bersama berhari raya, hilangkan duka, lupakan saja kisah yang lalu, gantikan cerita baru. Raya apa ni? Raya apa ni? Lari-lari ni. Apa lu? Raya apa lari-lari ni? Ni raya apa ni? Lari-lari. Ha? Apalah ni lari-lari? Raya-raya pun nak main macam ni. Bila turn saya ni? Saya tunggu lama tau. Ha, mengangkang. Mengangkang. Kimi. Ya Allah, pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Jom. Tengok apa jadi kat dapur ni. Yang ni untuk vlog abang. Sebab abang tidurkan Amna, sambung. Siapa yang buat ni? Raya kelima tanpa ibu. Macam lawan. Siapa punya angka hari ni? Siapa buat ni? Ada orang nak sapu tapi separuh jalan. Siapa buat ni semua ni? Aisyah ke Kimi? Sama dengan aku? Pakcik. Okey. Bukan salah dia orang. Pakcik yang buat. Buang buat. Yang makan burger tu yang buat. Makan je. Oh, kakak tak rekod. Dia. Wow. Besarnya terikai. Wow. Kari rendang. Rendang apa ni? Rendang air. Rendang air. Aku tak diberi kesempatan untuk buat apa-apa. So aku duduk tengok. Dia mama. Jangan ambil kesempatan. Wow. Kopek udang. Kopek toge. Wow. Bruno Mars. Pak Tayyip kau. Wow. Potong kentang. Masak sadar. Patut orang kecil kentang. Shut up yo. Wow, sangat berfungsi. Masak apa ni, Chef? Hari ni kita akan masak menyembur. Ha? Hari ni kita akan masak rendang kaki ayam. Ni ke? Adik, kenapa? Dek. 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 Sembang, pumpang. Selamat. Jangan. Nanti kena sayur. Kena sayur? Mari bergoyang yang. Nak beli kereta Vero 2. Cari Amirul Bakhtiar. Dah habis. Dia buat sini. Macam mana? Dia buat macam mana? Dia buat sini. Tak boleh ke? Dia kena buat sini. Abi kata kena buat sini.
Dari. Nak apa? Air kosong. Mami dia nak air kosong. Apa tadi kau cakap? Rasa baik ada open house siap malam ni. Kenapa? Sebab aku tak makan daripada pagi ni. Lah, pula. Dia buat kerja lah dari tadi. Daripada pagi buat kerja. Kerja apa? Kerja kahwin? Alamak. Hai. Makan tu nasi Arab. Sila. Nak bukan anak ke? Ni saya dikawal tadi. Suami makan. 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 Yalah. Kenapa kita suka rumah kita? Sebab dia best. Makan. Adik. Dah kabur. Dia macam malam mungkin dia pakai lens satu lagi. Malaikat malam. Semangatnya awak Naila. Tadi dia main dengan ni. Tapi Kimi dah bosan dengan kawan. Wah, dah dapat kawan lain. Kawan ni dilupakan. Itu pun dilupakan juga tu. Jadi seorang. Kawan pasti. Ini bukan tamak gelam tau. Murid-murid, ini bukan taskar tamak gelam. Kenapa tak pakai baju pasti ni? Ha? Macam kat taskar. Macam kat taskar itulah tu. Saya rasa macam saya dekat taskar. Asal pecah. Yum makan Yum. Betul macam tadika. Ha? Betul macam tadika. Ha kan? Macam jam. Pecah kan? Kenapa ni basah dah ni? Kita pinjam bawa balik boleh? Ada sekarang ni kerja. Dah lepas lah insyaAllah ada rezeki. Dah tidur. Benar. Net. Satu lagi. Ni pun dah lelap lah. Abi pun nak puting juga. Itu pun apa? Abi pun nak puting. Abi pun nak puting juga. Puting je ni. Puting ni. Ya Allah. Mantap siap. Komen. Kau mesti bro. Aku tolong. Buat apa sih? Buat apa? Tolong. Jangan kena cuci lubang ni. Ni yang buat dia overflow ni. Okay. Mesti boleh punya pada cuci lah. Okay. Ni raya yang ke-5. Kita dah start OT kerja. OT. Oi, selumbau lah. Buka air ke? Mana selumbau siap? Selumbau baik. Yelah kayu-kayu ni. Ya tu. Function ke lampu? Pasal aku pernah pakai ni. Dekat Tapian Tojaya. Ni sama juga konsep dia. Kayak kotor siap. Jangan kayak kotor. Benar basuh kita dah tukar kita tengok macam function tak function kita ada orang main BTJ lah macam benda biasa buat Pengalaman misi-misi tau. Dulu belajar kat Jerman tau. apa Tarian. Macam besar-besar. cepat dia Sukses. so air dah berhenti dah penuh air dah berhenti Sukses! Banyak puas hati! Yahoo! Okay, sekarang ni kita dekat rumah yang pertama di hari raya yang ke-7. Awak bukan kata MC ke hari ni?
Saya doktor sahkan saya mengidap penyakit tekak merah. Tu bukan penyakit. Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh jalan jauh. Dalam Melaka kan tak boleh, luar Melaka boleh. Misi mencari ayah. Cari ayah. Kenapa? Ayah tak ada. Tu cari ayah. Kita tanya mana ayah, mana ayah, mana ayah. Kita nak solat Jumaat. Kenapa yang lain tu tak ikut? Yang lain, diorang semua cuti lah. Diorang alasan lah. Alasan. Diorang tak cuba pun nak solat. Baik kita lelaki je pergi kan. Diorang cakap diorang tak boleh, tak cuba pun. Tak cuba. Belum cuba cakap dah tak boleh. Asal aku duduk depan. Kau lah perempuan. Kita nak pergi solat tarawih. Itu kan kau tak lengkap ni 30 hari. Kini nak kadak ni. Kodak. Kadak yang jual sambal. Tu Rudin ni. Masjid Kariah Mambau. Kariah tu bukannya bukan suami tu. DPA. Bukan suami makwa ke? Suami makwa. Kariah. Tu zakar. Sekarang ni. Sekarang raya ke-6 tanpa ibu kita di 7 lah. 7. hari ni raya Dia ke-7. 6-7. Oh, 6-7. Raya ke-7 tanpa ibu. Hari ni kita di Kajeng. Kajing tu apa pula? Penat je tapau sagu tadi. Rupanya ada kat dalam. Nak ayuh ye? Ayuh. Mari bergoyang yang. Nak beli kereta Vero 2. Cari Amirul Bahtiar. Raja Gelek Vero 2. Samurin lah. Aku nasi. Makan apa tu? Sok-sok anak. Makan apa tu? Sok anak. Sok anak? Mana anaknya? Tak ada. Ada apa lagi? Macam yang kami cuma sepakat. Sahabat. Tengok dah. Tengok. Masuk apa dulu? Dia tak tengok Gramli. Lah. Pakai balik. Ayah. Ada Maria. Dia suka jerit lah. Ya. Tidur dah. Panjang dulu tahun ni. Nanya nak jadi. Okay, sekarang ni kita dekat KL. Selepas kita beraya kat rumah Mak Lang tadi. So inilah footage terakhir. Sebab sebelum aku tak ada mood tadi nak rakam. Sebab handphone aku dah barai, kata orang. Handphone aku dah tak ada berinternet. So hari ni di belanja fully sponsored by Atika. Dan ada kongsi rezeki dia, bonus dia 6 bulan. Okay, semua dah habis makan, semua dah settle. Alhamdulillah, semua sedap. Kopi yang paling dirindui, kopi bro. Ni semua dah barai, kepala dah basah. Ini pun kepala dah basah. Perlu-perlu. Ini pun kepala dah basah nanya. Sebab kena kencing. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing belang. Dua tiga baju raya tak dibeli, jodoh di hari raya tak dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodoh tu.